Hopefully dia orang tak makan lah kucing ni. Geli je. Kadang-kadang bila datang tempat-tempat orang ni, aku suka explore pasar dia tau sebenarnya. Sebab kita dapat tengok macam mana tumbuhan yang ada dekat kawasan ni, macam mana ikan-ikan yang dia jual. So kat sini lah kita dapat tengok betul-betul budaya komuniti dia orang, makanan dia orang apa. Besar gila ikan dia. Kau ingat dia rendam dengan kunyit dulu lah sebelum jual. Rupanya memang ikan ni warna kuning betul. Wow. Tak, dekat sini dia still guna timbang kati tau. Timbang macam dacing tu. Ui, bapak. 香点，几香点出来啊？ Eat the baby. Okay, can we eat? Is it halal? Dia bukan lebah tau. Dia terbuang jaket tau. Yang kalau gigit kau mati terus kau. Tengok. Tapi dia orang makan baby tu. Bukan halal aku makan. Kita tanya Ustaz Zahid Rus. Geli je. Kau tengok ni. Dia punya atas dia gerak-gerak lagi tau. Dia punya kukun dia. Makanan-makanan dia orang, culture dia orang, kita respect. So, not jalan tempat orang ni, tengok makanan dia orang. Tengok buah-buah dia orang. Sebab buah je yang halal. So, kita fokus kat buah sekarang. Buah kat sini memang extremely cheap lah. Macam anggur ni, 10 yuan je untuk 1.5 kilo. Dalam RM6. Sebab tu dia orang sihat-sihat tau. Makan benda sihat-sihat macam ni, fresh, murah-murah. Oh, fresh gila lah buah dia. This is so cheap. Dia setengah kilo dalam RM4 tau. Oh. Kami RM5. So, siapa yang mengidam katak boleh datang kat sini. Ni pada banyak sangat jual katak-katak, macam-macam flavor ada. Boleh datang kat sini. Ni hao. Oh, so cute. Dekat pasar dia memang rare gila. Kucing pun dia orang jual tau. Tak tahu ni untuk pelihara ke untuk makan. Hopefully dia orang tak makan lah kucing ni. And this one is a local snack. It's made by the stinky rice. Sticky rice. This name is Papa. Papa. Yeah. Papa, Mama, how? Oh no. Ni nama dia Papa. Dia local snack seorang sini lah. Dia memang betul-betul plant based. Tak ada alkohol, tak ada apa-apa. So kita berani nak try. Dia salut dengan daun oren. Bismillahirrahmanirrahim. Luar ni sticky rice. Dia macam mochi tapi dia lagi hard daripada mochi. Dia punya melekit ni memang macam pulut lah. Melekat kat tangan. Nak tengok full story, search di channel Fikri Zamri.